Lepas tanya Tok Guru dia ni, hukum jual CD cetak rokok kan. Ambil orang-orang buat, lepas tu saling jual cetak rokok. Cik Guru kata tuan dia beri tak? Tuan dia tak beri, haram. Nah, tuan dia beri, halal. Kena kita tanya tuan siapa nak ceramah. Kita sokong Islam, marah ke orang BN pasal apa? Melakukan kezaliman. Kita tolong kezaliman, penipuan. Kita lebih kurang dia ke ha? Ke mana? Nah, duit tu kita untuk sumbangan. Boleh ada bahan, boleh ada jual. Nah, boleh ada dia pakak beli, berdoyo-doyo. Nah, kawan tu buat apa habis keping. Masuk studio semua. Dia beli keping tu beg. Bagai. Nampak? Ha, jadi kita sebenarnya tak faham. Macam mana Tuhan nak beri kemenangan? Nah. Saya ada masalah lama yang menghantui saya. Motosikal saya hilang. Keluarga dan rakan saya tak tahu. Kemudian saya beli motosikal curi. Tukar nombor pelik. Kini saya begitu pusing. Rasa macam cukup dosa kerana beli barang haram dan menipu. Kemudian saya musnahkan motosikal itu kerana risau. Bila masa saja Allah akan balas. Saya lepaskan terus motosikal itu. Adakah betul cara saya itu? Harap tolong bimbing saya. Dia hilang motor, lepas tu dia beli motor curi pula. Boleh ya? Nampak? Jadi dah habis semua masalah. Jatuh kau banyak motor curi. Jadi sekarang ni dia rasa menyesal, bagus alhamdulillah. Tapi motor tu kena pulang balik. Nampak? Kepulang balik kepada orang yang dia beli tu. Nampak? Orang yang dia beli tu tak tahu dah duduk mana, kena serah kepada pihak berkuasa. Faham? Dia gitu cara dia. Mak, kita duduk negeri orang Islam, maka kemungkinan besar hak orang Islam. Tak boleh buat gitu. Jangan pakai tohuk dalam sungai gitu. Hak orang. Macam tu beg surah, selipar dia hilang, bahan selipar orang lah. Ini pasang gitu. Tak boleh selipar kita hilang, nak buat apa ni? Ada tu Tuhan nak kafarah kesilapan kita. Tidak dah hilang selipar, tidak dah hilang motor, tidak dah hilang biti. Ada buat salah yang kita tak nampak. Dia tak mau bayar di akhirat, bayar sini dengan hilang motor. Jangan beli hak curi pula. Jadi kena serah balik kepada orang. Pihak berkuasa. Kita takut kan orang kata kita beli barang curi ke? Tak, kata tersalah beli. Nampak?